Petang ni masa balik kerja, kena hujan lebat dan angin kuat di atas jabatan sampai ke Subang Jaya. Tapi kereta apa semua tak banyak lah sebab ramai orang cuti hari Sabtu. Tapi itu semua bukan masalah bagi saya untuk kali ni. Masalah saya yang terbesar lah ni adalah masalah side mirror saya terpusing. Memang terus jadi cempera sebab tak nampak apa yang duk mai ke belah kanan belakang. Bila jadi macam ni, nak buat pergi elok balik kena ada spana. Saya pulas bagi ketat terus yang jadi macam tu. Kalau biar nanti dia duk pusing mata pula. Bila turun jambatan, saya nampak ramai penunggang motor sedang berteduh di tempat perhentian. Eloklah tu gunakannya pada masa yang saya tak payah nak berhenti lah sebab perjalanan saya masih jauh. Kawasan turun jambatan ni saya rasa memang hujan lebat sungguh tadi sebab air bertakur merata tempat. Tapi masa ni hujan dah kata berhenti dah. Dan nampak cerah lah sebelah kanan tu. Tapi air bertakur masih ada. Kenalah berhati-hati juga. Kalau pelan tak apa, kalau laju itulah yang bahaya. Kena juga dah sikit-sikit siram dengan air jalan tu. Sekian cerita pada kali ini.